Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang menyimpan dana dalam akaun fleksibel atau akaun 3 tetap layak menerima dividen 6.15% bagi tahun kewangan 2025. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Zulkarnain On berkata, bagaimanapun agihan itu dibuat berdasarkan baki sebenar dalam setiap akaun bukan secara bukal. Katanya dividen itu akan dikreditkan mengikut baki purata harian dalam akaun persaraan akaun 1, akaun sejahtera akaun 2 dan akaun fleksibel akaun 3 dan bukannya tertumpu kepada satu akaun saja. Sementara itu, ketika ditanya mengenai cadangan supaya dividen KWSP bagi tahun kewangan 2025 disalurkan sepenuhnya ke akaun 3 akaun fleksibel bagi meringankan beban pencarum yang terkesan dengan tekanan kos sara hidup, Ahmad Zulkarnain berkata saranan itu tidak boleh dilaksanakan berikutan perkara itu sudah termaktub di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang menyimpan dana dalam akaun fleksibel atau akaun 3 tetap layak menerima dividen 6.15% bagi tahun kewangan 2025. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Zulkarnain On berkata, bagaimanapun agihan itu dibuat berdasarkan baki sebenar dalam setiap akaun bukan secara bukal. Katanya dividen itu akan dikreditkan mengikut baki purata harian dalam akaun persaraan akaun 1, akaun sejahtera akaun 2 dan akaun fleksibel akaun 3 dan bukannya tertumpu kepada satu akaun saja. Sementara itu, ketika ditanya mengenai cadangan supaya dividen KWSP bagi tahun kewangan 2025 disalurkan sepenuhnya ke akaun 3 akaun fleksibel bagi meringankan beban pencarum yang terkesan dengan tekanan kos sara hidup, Ahmad Zulkarnain berkata saranan itu tidak boleh dilaksanakan berikutan perkara itu sudah termaktub di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang menyimpan dana dalam akaun fleksibel atau akaun 3 tetap layak menerima dividen 6.15% bagi tahun kewangan 2025. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Zulkarnain On berkata, bagaimanapun agihan itu dibuat berdasarkan baki sebenar dalam setiap akaun bukan secara bukal. Katanya dividen itu akan dikreditkan mengikut baki purata harian dalam akaun persaraan akaun 1, akaun sejahtera akaun 2 dan akaun fleksibel akaun 3 dan bukannya tertumpu kepada satu akaun saja. Sementara itu, ketika ditanya mengenai cadangan supaya dividen KWSP bagi tahun kewangan 2025 disalurkan sepenuhnya ke akaun 3 akaun fleksibel bagi meringankan beban pencarum yang terkesan dengan tekanan kos sara hidup, Ahmad Zulkarnain berkata saranan itu tidak boleh dilaksanakan berikutan perkara itu sudah termaktub di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang menyimpan dana dalam akaun fleksibel atau akaun 3 tetap layak menerima dividen 6.15% bagi tahun kewangan 2025. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Zulkarnain On berkata, bagaimanapun agihan itu dibuat berdasarkan baki sebenar dalam setiap akaun bukan secara bukal. Katanya dividen itu akan dikreditkan mengikut baki purata harian dalam akaun persaraan akaun 1, akaun sejahtera akaun 2 dan akaun fleksibel akaun 3 dan bukannya tertumpu kepada satu akaun saja. Sementara itu, ketika ditanya mengenai cadangan supaya dividen KWSP bagi tahun kewangan 2025 disalurkan sepenuhnya ke akaun 3 akaun fleksibel bagi meringankan beban pencarum yang terkesan dengan tekanan kos sara hidup, Ahmad Zulkarnain berkata saranan itu tidak boleh dilaksanakan berikutan perkara itu sudah termaktub di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. 想要马文变得666，说的6，听的6，写的有6，那就记得关注小明老师。